Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, biasa saya ni jadi staff kat sini. Hari ni jadi customer Hari ni jadi customer. Tengok kat mana? Soya. Hari ni mari jadi customer ni nak makan kat sini. Okey, tadi order ada untuk WhatsApp. Belakang tak boleh belakang. Okey. Ada ni belakang. Dah berlaku ni kita order ke WhatsApp. Itulah ni kat sini memang akan balok macam mana kok. Okey. Okey. Tunggu. Okey, saya kita tunggu. Kimbap Kimbap, sundubu. Sundubu. Okey, kita barang juga. Kita barang sahaja. Okey, saya beli. 12. Nilah toket. Tu toket. Apa tengah masak ni tak tahu lah. Masak labu kayu. Uish, labu lagi. Ya ke? Ubit labu. Oh, ya. Ubit labu. Ah, Labu lagi. tom yum. Okey, itu tom yum untuk dimakan. Okey, jom. Kita nak pergi makan ni pula. Telefon akak tinggal. Oh, betul lu. Duduk dulu. Kita beli ambil duit ni air jangan apa lagi. Dan air tu. Jom. Tengok. Okey, ni tempat makan. Dekat luar tu boleh. Okey, jom makan. Dan kita beli yang kita beli tadi. Okey, ni sundubu dia mari dengan nasi. Sundubu dia mari dengan nasi. Okey. Sundubu. Ni sundubu. Ada udang, ada bukan lala, telur, kompes tahu. Tu boleh tengok. Lepas tu daging. Apa tu? Daging ada apa ni? Nak tengok pula. Ambo pun ingat kalau kamu kerja sini dulu ingat tu. Okey, lagi. Yang ni kimbap. Yang ni saya beli ni kimbap ayam. Okey, kimbap ayam. Okey. Baru untuk makan apa? Kimbap. Maknanya tadi tengok kan? Okey, lepas tu. Ini tepuk. Tepuk. Cuma kita dah pernah tahu. Ada tteokbokki ni, panggil punya slice, tteokbokki slice. Mesti ada daging. Lepas tu telur lah ni, telur, okey. Makan bismillah. Sedap tak? Wow. Yang kakak ni. Okey. Lepas tu kita ada yang ni. Saya pun setiap kan. Kita ada sepon ni. Nanti kita simpan Okey. Ni adalah pengopang ataupun kita panggil waffle ikan lah. Ini waffle ikan. Nampak dah? Nampak dah comel. Comel. Okey, ni waffle ikan. Saya order waffle coklat. Okey. Nampak dah? Comel. Okey. Kita buka waffle-nya. Ni nampak coklat ni.
Okey. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lama dah makan. Lama dah makan. Sebenarnya dulu saya jadi staff kat sini jual benda ni lah. Saya bahagian ni lah, bahagian bakar semua abang. Okay. Lepas tu kita beli air. Okay, kita beli air ni lah, abang kita beli air ni. Okay, ni air Double coklat chip. double chocolate chip. Okay, air double chocolate chip. Tengok dia punya ni, warna coklat dia. Wow, memang selera. Lepas tu kita ada yang ni hanya di sini sahaja, Soya Cafe sahaja, iaitu dalgona latte. Nampak ada dalgona kat atas, sugar candy dalgona tu. Lepas tu ni latte, coffee latte. Okay. Ada tea. Okay. Ni bawa. Oh. Okay. Kalau buat ni straw untuk ni lah, untuk Ya ke? double chocolate chip lah. Ni air je, ni tu Coklat. kita kena tengok cara buat dulu ni cara dia punya berguna ni lagi cat lagi yang suruh lagi sedap. Kurang jauh katnya. Nampak ni. Sebab saya ni jadi kalau makan, saya kena makan dulu baru minum air. Okay, ni dah guna cakap dengan sikit. Ni memang pekat pun. Boleh minum banyak je kan? Okay, nak makan dulu. Jom. Okay, inilah makanan tadi. Okay, kita baru nak makan. Molek-molek. Okay, bismillah. Dah. Okay. Ni kimchi. Mana ni? La. Ini sudah. Okay. Sudah. Kita siap dah makan ni, tinggal sikit-sikit lagi buat balik rumah makan sebab bagi portion. Dia satu bagi portion. Okay. Okay, ni bersama. Buat balik rumah belaka. Makan kat rumah. Sambung dah. Saya kakak Amni tu. Okay. Macam balik.